Sekarang kita berada di kawasan data center Sedenak. Ni data center Sedenak. Dalam yang ini tengah dalam pembinaan. Kita nampak projek dalam pembinaan data center. Ni lori ni apalah yang dibawa ni. Aduh. Hey. Dia nak belok. Ni data center yang dah separuh siap. Ni kawasan Sedenak ni. Sedenak dekat Bukit Batu. Felda Bukit Batu. Ni data center nampak. Bangunan naik tinggi-tinggi ni macam Makelang lah. Dia ada dekat lagu ni. Sekarang kita makan cendol dekat cendol apa ni? Parit Makassar. Ni mi rebus. Makan cendol. Cendol. Kena cendol. Cendol Parit Makassar. Kita dah sampai ke Pekan Parit Sikung. Inilah dia Pekan Parit Sikung. Pekan Cowboy. Ni pendalaman Pontian. Tengok bangunan pun banyak bangunan-bangunan lama. Bangunan-bangunan lama. Tapi okey lah. Nama diorang Parit Sikung. Tak tahulah asal-usul nama Parit Sikung ni kurang tahu lagi lah. Cuba nak Google dalam internet tengok asal-usul dia Parit Sikung tu berasal dari mana. Ni dekat sungai ni dia orang buat apa? Ada sampan. Nampak dia orang buat macam-macam udang kat sini. Cuba kita tengoklah kejap. Ngeri juga jalan dia ni. Tu. Ini air masin ni. Kan, sungai air masin. Tu nampak. Seronok juga kat sini dekat tepi ni. Ni kedai ni belakang ni ada dia orang bela lembu lah. Banyak juga lembu tu. Kat kawasan ni kan. Kan kedai. Dah sampailah kat tempatnya. Tapi macam tak ada orang aja kan. Ni kita tengok ni Sungai Pontian. Sungai Pontian besar dekat Kaya Ari Pasong. Ni kedai dia. Kedai dia kita akan pergilah tengok. Kita cuba first time sampai sini. Kalau cuba tak tahulah, dia cakap padu macam apa padu. Ni kedai dia. Ni kedainya. Sana dekat kampung ni. First time ni saya sampai sini ni. Kita berpandukan pada maps. Dia tulis situ sup kambing padu. Kita dah sampailah. Ni gerai dia. Dekat tepi jalan besar ni menuju ke Kampung Parit Ibrahim, Kaya Pasong. Ni. Okey. Kami 2 orang aja lah sini. Ini mi Hong Kong, sup kambing, nasi putih. Jam sekarang menunjukkan pukul 6.40. Kita makan petang lah. Okey, jom makan. Habis makan dah.
Jam menunjukkan 5 minit lagi pukul 7. Kita sembahyang dekat ni lah. Jalan nak balik tu ada masjid. InsyaAllah lah kita singgah situ. Sampai dekat Pekan Parit Kayu Ara Pasong. Ni salah satu pekan yang tertua lah di kat daerah Pontian. Kayu Ara Pasong. Ni ada sejarah dia lah, Kayu Ara Pasong ni. Tengok keadaan pekan dia. Ni kita dah sampai di lorong rumah kita. Rendah Bukit Batu. Tiga rumah. Okey, dah sampai dah. Inilah Teratak Tizai. Syarat bahagia di dunia, akhirat kekasih.